tak timbul tajuk daripada yang bukan Islam menuntut daripada kerajaan kena beri peruntukan bagi rumah ibadat mereka. Sebab agama rasmi Malaysia adalah Islam. So dia seolah-olah macam nak kata pada kami nak sembah berhala, encik kena belikan berhala untuk kami. Ini tak boleh. Macam kita bina masjid, kita minta pada orang India bayar. Betul. Mana boleh minta pada orang Cina bayar? Yang bukan Islam, mana kita minta pada mereka? Sebab tu, macam tu juga masalah tadi. Walaupun orang kata macam, tapi kita kan bina negara tadi bersama-sama. Ya, tadi dalam masalah tadi, penggunaan duit tadi. Wang tadi yang kita kumpulkan daripada cukai, pendapatan dan sebagainya. Kalau sekolah, malah sama-sama. Another thing, resource, tanah ni, petroleum di atas tanah-tanah Malaysia. Kalau betul-betul it's for, you know, how to say kalau it's only for the natives, the Bumiputera, then anda tak layak untuk mendapat hak the resource. Penjualan daripada revenue resource tu bukan untuk di-share sama-sama. Kenapa kita di-share sama-sama? Tapi tajuk sekarang ni, benda yang patut di-share, contoh macam sekolah. Awak tak hantar sekolah anak awak datang sekolah kebangsaan? Awak nak buat bahasa awak sendiri, sekolah awak sendiri, silibus sendiri. Lepas tu awak minta, kenapa tak bagi bantuan bagi kami? Tak kena. So, benda tu benda apa yang menjadi benda kebersamaan, maka kita setujulah. Macam jalan raya semua pakai. Betul. Exactly. Kan? Jalan raya awak pakai, saya pakai. Okey, pakai, gunakan duit tadi untuk bina jalan raya. Awak hospital. Ada hospital Melayu je? Tak ada. Pusarawi, pusat rawatan Islam tu, yang swasta lah kan. Pun dah terima juga orang bukan Islam masuk dalam tu. Tak pernah kena tolak keluar balik. Tak pernah. Awak Muslim. Mana ada pun. Betul. Jadi fahamkan betul-betul. Sebab tu saya bimbang. Sekarang ni, yang saya nampak lah secara peribadi, lebih kepada golongan politik. Orang-orang politik lah menjadi perosak dalam apa? Lebih kuah dari sudu. lebih sudu dari kuah. Lebih sudu dari kuah. Tak Sudu tu besar dia. dia nak jadi part of Malaysia langsung. Tak, ini masalah dia. Jadi kalau kita fikir balik dari segi peraturan tadi, sepatutnya dah ada. Kita ada peraturan, kita dah ada kita ada perundangan, bahkan kita ada 3 hak istimewa raja. Raja Melayu lah. Betul. Bukan Raja Linggam. Hak istimewa raja, Sultan Agong. Hak istimewa Melayu, hak istimewa Islam. Dalam perlembagaan. Jadi awak tak boleh katakan sama rata. Betul. Walaupun sebenarnya kompromi itu telah berjalan. Telah berjalan kompromi daripada masyarakat Muslim tu, yang Melayu lah. Okay? Terhadap awak. Jadi bila awak timbulkan tajuk macam kami tak diadili, tang mana? Di mana kawasan dia tak diadili? Cuma bila bercakap mengenai perlembagaan ni, saya suka juga nak kongsikan pendapat peribadi saya. Sebab bila kita bercakap mengenai perlembagaan Malaysia, satu benda yang menarik pasal perlembagaan Malaysia ni adalah dia bukan macam kalau setengah negara, dia bila dia buat satu konstitusi yang membezakan antara kaum, dia merendahkan satu lagi. Betul. Satu lagi dia bagi basic right. Faham? Maksudnya dia mengurangkan satu pihak. Betul. Tapi dekat Malaysia, perlembagaan tu telah dicipta, alhamdulillah, ada hasil nenek moyang kita daripada berbilang kaum, masyarakat Melayu, Cina dan semua kaum Malaysia. Kita berjaya buat satu perlembagaan yang basic law semua orang sama. Sepatutnya. Sepatutnya. Dan kita bagi certain right kepada raja-raja Melayu, Islam dan masyarakat Melayu sebab mereka adalah bumi putera. Kita bukan mengurangkan hak masyarakat bukan Melayu atau Muslim. Kita bagikan hak yang tertentu kepada raja-raja Melayu. I won't say tertentu, yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Yang sepatutnya lah, betul. Sepatutnya. Betul? And if you are a Muslim personally, dia dah put you on top same. You tak ada beza lah. Tak ada beza. Sebab dekat Malaysia dalam perlembagaan, walaupun kita ada 3 benda, raja-raja Melayu, Islam dan masyarakat Melayu, dia tak ada satu restriktif bahagian dalam mana-mana undang-undang kita yang kata bukan Melayu, bukan Muslim tak boleh buat certain benda dalam Malaysia. Dia macam semua orang di-treat yang sama. Macam Ustaz kata, kalau you langgar speed trap, dapat saman. Dia tak ada sebab you Melayu Muslim dapat 50% discount. Dia tak ada. Brim tu semua dapat. Tak, bukan. Brim semua dapat. Bukan. Brim dapat. Macam masalah besar tanah. Pasal perumahan, dia ada kuota bumi putera. Diorang kan tak puas hati benda tu. Sedangkan macam ulang balik tadi, pasal benda tu dah perlembagaan bagi. Sebab bila awak nak buka tanah, katakan tanah pemaju projek. Memanglah pemaju projek bukan Islam. Pemaju projek bukan Islam. Tapi tanah tu diambil daripada kerajaan negeri yang di bawah Sultan atau Raja atau Agong yang Muslim. Sebab tu dia ada kuota yang tetap. Bahkan kena bina surau. Ini dia tak puas hati tak? Maka awak bina tanah tadi tu bukan dapat free. Betul.
diberikan tanah tadi untuk dimajukan, pemajukan tanah tersebut. Sebab tu surau tu kena ada. Surau tu kena ada. Orang cakap tokong kena ada. Tak boleh. Pasal ini yang kita kata awak langgar perlembagaan. Perlembagaan dah bagi hak tadi. Yang kita panggil apa, benda tu nak tak nak. Awak nak buat banner rumah ibadat awak, tapi bukan pada tanah tadi dengan sukati awak, ataupun impos pada pemaju kena buat satu rumah yang untuk kalau tokong masjid ada, surau ada, mesti ada tokong juga, mesti ada kuil juga. Tak boleh cakap yang tu. Sebab sekarang ni kita kata daripada segi hak yang lain awak sama dengan kami, tapi dari segi masalah hak bab agama tadi tu, sebab kita Muslim ni dah diletakkan prinsip kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolong kamu ke atas kebaikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kamu bertolong-tolong pada dosa dan permusuhan. Dosa dan pelampauan. Dosa. So dosa paling besar pada Muslim adalah syirik. Dia tak ada dosa lebih besar. Tak ada. Dosa paling besar. Dosa besar sekali adalah syirik. So awak nak suruh seorang Muslim tadi kena setuju dengan kesyirikan tadi, awak dah langgar prinsip yang ada dalam perlembagaan tadi. Why don't you respect my belief? Jangan awak kata, pasal kami ulang balik, kami tak minta pun pada orang-orang India atau Cina untuk berikan duit untuk kami di masjid. Tak minta. Kalau orang kata, tapi Muslim apa yang masjid ni dapat daripada kerajaan. Memanglah sebab raja kami, Sultan Agung Muslim. Sebab tu hak istimewa tu ada. Sebab memang dia termaktub dalam perlembagaan. Jadi awak tak boleh nak langgar perlembagaan tadi. Ini rule of law. And dia tak macam how to say okay, sekarang kita baru-baru ni kita masuklah isu, sebab kita sembang pasal isu tanah kan. So yang baru-baru ni pasal kes isu pembinaan kuil lah di Kuala Lumpur ni yang terletak dekat dengan Jalan Masjid India. Tapi sebelum kita masuk situ, Ustaz, tak pernah pula kita pergi kat, let's say the tanah itu dimiliki oleh seorang not yet Muslim, anda kena beri kami tanah ni untuk kami bina masjid. Tak, ini tajuk asal dia. Kat sini masalah. Kita kata tadi, bagi saya secara peribadi, apa yang saya nampak adalah ahli politik yang bimbang, takut undi hilang, yang nak meredakan yang bukan Islam tadi berlebihan. Sampaikan diorang tak ada prinsip. Jual segala prinsip. Penjawat awam macam tu juga, takut hilang jawatan. Segala prinsip untuk menang undi. Ya, itu tajuk dia sekarang. Tak lama lagi ada pilihan raya. Betul? Jadi benda ni kadang-kadang daripada banyak parti, ada parti diam pun banyak. Banyak parti diam. Perasan tak? Betul, faham. Senyap je. Yang seorang cakap tapi lain semua diam. Jangan cerita nama Allah Ta'ala tu menjerit dia. Sampai habis orang menjerit tu. Sedangkan dalam tajuk ni kita dah nampak dengan jelas bahawa macam kisah Hilmi sebutkan masalah undang-undang tadi. Mana bila kita tahu tanah tu bukan milik kita, macam mana boleh kita tuntut? Dan benda ni kalau kita asyik buat, nanti kocak-kacilah negara. Nanti apa, dan kebetulan kita ni beramal dengan sistem British. Sistem British, undang-undang dia adalah apa preceding case akan jadi kes yang berikutnya punya keputusan. Dia akan boleh bantu untuk decide kes seterusnya. Macam sekarang ni macam kes buli tu kan, buli apa yang sampai mati. Oleh kerana mahkamah dah lepaskan yang 6 orang tu, yang akan datang kalau bunuh pun tak apa. Dia akan lepas. Quote je. Ya, saya cakap terus dengan apa saya cakap ni, ingat. Sebab once kita dah lepas, pasal inilah flaw ataupun kepincangan besar undang-undang yang ditinggal oleh British kepada kita. Dia orang tak boleh marah kata saya menghina undang-undang. Undang-undang British. Kalau orang tak setuju dengan Islam, saya tak boleh cakap apa. Gawat, saya tak setuju dengan British, kenapa saya kena ikut juga? Itu hak saya, kebebasan bersuara. Kan? Jadi saya kata, once kes pertama lepas, kes kedua akan lepas. Saya ingat kes ni waktu time saya pergi haji. Waktu time kes yang budak tak sekolah tahfiz dibakar dekat Keramat 2017. Actually bila jadi kejadian kes tu, saya jumpa dengan salah seorang orang ni, dia kerja mahkamah. Dia cakap dengan saya direct, dia kata, Ustaz, budak-budak ni akan lepas. Saya macam, kenapa? Sebab ada preceding case yang seorang budak lelaki diejek oleh seorang budak. Budak tu 13 tahun kot, yang mengejek dia 11 tahun. So bila budak yang mengejek tu ejek dia marah, dia tikam dengan pisau berbelas kali sampai mati. Jadi macam boleh relate. Yang kes tadi pun mengejek, tak puas hati, ambil gas, letak dalam pintu, bakar. Lepas. Memang lepas.
Ini realiti dia. Jadi macam kes ini jugalah. Once kita dah buka pintu untuk benda-benda tersebut dibuat sekali, orang akan langgar lagi. Prinsip masalah rule of law. Saya ada share dekat Facebook kan. Saya share satu wording saya tulis bila berlaku korupsi yang tak menyebelahi mereka. Mana orang yang bukan Islam ni, kebanyakan mereka akan sebut the rule of law. Sebenarnya bagi saya secara peribadi, bila orang cakap kalimah tersebut, hanya bila mana kebetulan korupsi tadi tak menguntungkan dia. Korupsi tadi tak menguntungkan dia. Kalau menguntungkan dia diam. Dia tak cakap apa pun, tak ada rule of law, tak ada apa. Sebab itu bukti yang kita nak faham. Pasal memang diorang kan kita tak kata Muslim ni semua baik. Melayu Muslim ni majoriti baik. Ya. Ada yang tak elok, ya. Tapi yang tak elok tadi bukan mewakili semua. Cuma kat sini masalah dia bila berlaku korupsi dan sebagainya kan. Walaupun kita punya undang-undang yang kita ada sekarang ni, si penerima kena, si pemberi tak kena. Sebab si pemberi tu je saksi untuk dakwa si penerima. Betul. Dan lepas. Dia macam dia witness protection. Iya, tak, ini yang orang tak perasan. Kalau ketika mana orang tu didakwa, perasan tak, penerima saja akan disabit rasuah. Sedangkan dalam Islam sebab ar-rashi benar. Si pemberi rasuah, yang menerima rasuah dua-dua dalam neraka. Okey. So jadi kalau kita perhatikan dekat situ, sebenarnya benda ni yang kita membuat-buatkan lagi untuk berlaku. Sebab si pemberi tak pernah dihukum. So dia akan pergi pada orang ketiga, dia bagi lagi. Yang keempat dia bagi lagi. Lepas tu katakan tak dapat untung pada dia akan dedahkanlah pada SPRM. SPRM pun akan, mana dia? Transaksi semua ada tertulis. Macam Iqmal pernah kata tak Ustaz pasal politician ni kan. Iqmal ni memang suka politik ni. Tapi dia cakap dekat Malaysia, saya tak berapa tahulah. Kat Malaysia politik dia boring. Sebab dia asyik-asyik sikit-sikit main kaum je. Sikit-sikit main kaum, main benda-benda yang sama. Padahal dalam politik ni actually tu nak menang undian, ada banyak lagi cara yang lebih bernas. Dia memanglah tajuk asal macam ni. Pertama sekali ada seorang politician tu yang saya tengok, dia kata parti kita ni macam bomba. Terbakar baru sibuk. Ada isu baru sibuk buat kerja. Bukan sibuk nak jadikan bangunan tu terbakar, tak ada. Sibuk. Dia tak ada. Dia tunggu orang cucur dia mendatang lah. Bila ada menyala baru dia sibuk. Macam bomba lah. Kalau tak ada apa-apa duduk dia diam lah. Bila ada isu baru ni. Dan problem yang kita ada sekarang ni, macam kita sebut tadi kan, bila kita kata macam perasuah tadi, ni direct kalau kita cakap macam ni mungkin orang bukan Islam akan kata macam ustaz ni menghina. Tak. Ini sebab masalah rasuah tu sendiri. Rasuah tu sendiri dalam agama bukan Islam, dia ada sebutan sebagai adab, memberi hadiah. Macam saya nak kawan dengan Helmi, saya nak minta tolong dia, saya pajak dia makan, saya bagi dia motor, bagi kereta untuk membuka jalan. Ikut kepada yang bukan Islam punya hukum atau undang-undang atau peraturan agama, tak salah. Bahkan sebahagian besar mereka yang bukan Islam ni, saya perhatikan, diorang memang menghidangkan makanan kepada dewa yang mereka nak minta sesuatu daripadanya. Ya kan, Ustaz tak pernah tulis. Saya tak pernah tahu ada selain daripada Islam, apabila saya dah masuk Islam, baru ada tentang rasuah. Kan? Tak ada yang saya pernah rasa terbaca yang ada pasal rasuah. Tak ada kan? Tak ada. Pasal connection, your connection with your God. Macam mana cara dia? Dia adalah bagi hadiah tadi. Lepas tengok Tuhan dah makan, bawa minta doa. Kalau kita kata kat situ, flip the coin flip coin ke ada macam yang dia orang panggil apa? Adalah macam pisang tu. Sama. Lepas tu yang mana yang lain pun dalam kuil ke mana pun, memang dia akan ada tajuk tadi. Dia bawa hidangan tadi kepada Tuhan sebelum dia minta hajat. So konsep berkenaan rasuah ni sebenarnya, itu saya pandang, saya tengok, perhatikan, saya pada bukan Islam tak ada masalah. Cuma bila rasuah tadi tak menyebelahi mereka, ini keluar. Dia keluarlah rule of law kan. Tapi bila sebaliknya benda tersebut
yang memang salah. Salah. Macam tadilah kes BN ambil tanah orang yang bukan kita punya, kita buka orang punya, orang ada tuan dia. Mana boleh kita kata saya nak juga tanah ni. Mana agama mana aja. Speaking of that. Okay, Ustaz, kita masuklah ke isu dia. Okay. So sejarah kita latar belakang isu sikit lah. So sejarah kuil ni, okay, dibina pada tahun 1893 lah. Dia lebih kurang berusia lebih 130 tahun lah. Okay. And then pada asalnya kuil ini didirikan di atas tanah yang dimiliki oleh DBKL, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Namun pada tahun 2014, tanah tersebut dijual kepada Jekyll Trading Sdn Bhd tanpa pengetahuan pihak pengurusan kuil. No problem. So salah satu argument yang mereka cakap, takkan saya bayar bil elektrik, bil air, lepas tu tiba-tiba tak sah. Yelah, kau bayar bil elektrik dan air tu untuk elektrik dan air yang kau guna memang kena bayar lah. Tak kena mengena dengan tanah. Tak mau bayar. Takkan tak nak bayar. Semua tak nak bayar. Tanah tak realiti ni, tajuk asal ni. Memang saya nampak ada yang Muslim sendiri apologetik pada tajuk tadi. Dia kata kenapa Jekyll beli juga. Betul. Ya Ustaz, kenapa? Yang kata kadang-kadang kita kata Al-Khadim tak boleh sebut kalimah ni. Jangan sebut. Ada alternative word. saya nak sebut tak boleh. Saya tersekat. Sebab kita kata kat sini kan, benda yang sangat terang dan jelas, kesalahan. Kalau kita dalam Islam, dalam Sunan Abi Daud, ada kisah hadis Nabi SAW, dua orang lelaki bawa pengaduan pada Nabi SAW berkenaan dengan tanah. Satu tanah. Jadi si A tuan tanah, si B bukan tuan tanah. Si B tanam pokok tamar dan sebagainya dekat tanah tersebut. Kemudian diklaim tanah tu nak jadi milik dia. Dia dah buat kerja dan sebagainya. Lepas tu bila terbukti bukan tu tanah dia, maka Nabi kata kepada lelaki yang tuan tanah tadi, itu milik engkau. Nabi kata kepada lelaki yang tanam di tanah tersebut, cabut. Kan? Apa benda yang kau tanam, cabut. Kalau kau nak sangat, ambil. Okey. Lepas tu macam dia orang kata, tapi dia susah. Nabi kata, laisa li'irqi zalimin haq. Tiada untuk peluh seorang yang zalim sebarang hak. Walaupun dia ini law Islam. Ini law Islam. Yang saya bimbang sekarang macam ni, bila kita kata ahli politik, PBT macam bandaran dan sebagainya, lawyer buruk yang ada tu, diorang tak ikut peraturan. Pasal bagi pihak ni, kuil yang sebelum ni kat sivil lah tu pun sama juga. Tanah tu milik ICT. Benda punya. Dia bina di atas tanah mereka. Mereka nak bangunkan, pihak kuil tak nak keluar. Di mana hak sebenar ni? Sekarang benda yang pelik adalah apa definisi hak sekarang ni? Dia Okay. jadi macam apa yang kau maksudkan dengan hak? Itu saya kata sebenarnya peraturan tadi, kalau dia kata dibiarkan macam ni, dia akan berterusan menjadikan rakyat tidak lagi hormat undang-undang. Dan lagi satu Ustaz, saya tak faham kenapa setahu saya lah bos Jekyll ni Muslim. Betul? Kenapa anda pula yang kena membina kuil? Ini saya tak faham. Dah satu kerja kan? Ini. Saya Okey. tak faham yang ni. Dia bukan, ini masalah politician punya kerja. Dia jadi orang tengah untuk selesai masalah, dan dia jadilah politician yang punya kerja. Ini politician punya kerja. Even sebenarnya yang saya ingat itu waktu time perbincangan awal, mana di BKL, Jekyll dan juga pihak pengurusan kuil, mereka dah setuju untuk dialihkan. Petang tu datang lawyer buruk, kata, takkan dialihkan, ini hak kami. Kenapa jual tanah tak bagi tahu kami? Sejak bila orang jual harta dia nak tanya awak? Apa kena-mengena? Saya nak ada pen, saya nak bagi kat awak. Kenapa tak bagi tahu saya? Ya, kan? Dia dalam hak syuf'ah. Ni dalam Islam ada hak syuf'ah. Hak penggabungan hartanah orang kepada kita. Kalau kita berkongsi dengan orang tersebut, ni tanah kita. Macam saya dengan Hilmi, kita buka tanah. Lepas tu jalan keluar masuk tanah ni, dengan Hilmi saya kongsi. Air saya kongsi. Di sini yang datang panggil syuf'ah. Maksud saya boleh gabungkan. Mana dan dia memang nak jual, kena tanya saya. Tapi ni sebab kongsi. Okey. Yang ini bukan kongsi, itu dia kata. Di mana duduk rule of law tadi? Awak isytihar rule of law. Memang kadang orang kata, mungkin ada orang kata macam ustaz ni dia buruk sangka pada non muslim ke? Awak terang-terangan nampak benda tu.
Kalau saya kata macam lah, istilah dia, kalau benda busuk kita panggil apa? Busuk lah. Nak cakap wangi dah kenapa? Apa masalah awak? Kalau benda tu zalim, kena kata apa? Zalim lah. Kalau benda tu bodoh, kena kata apa? Bodoh lah. Takkan kita nak kata di sebaliknya. Mungkin cara kita sebut tu akan berlainan. Kita akan sebut pasal ni lah, kadang takut sakiti hati orang sebagainya. The way you pronounce it, cara awak sebut tadi mungkin rasa tak ada jalan lain. Bukan. Untuk standard sebagai seorang ustaz tak boleh. Tapi realiti dia pada sudut asal benda tu memang salah. Jadi saya sekarang bimbang bila benda ni dibuka, kita ikut British punya cara. A lepas B mesti lepas. Kalau sama kes dia C lepas D lepas. Nanti jangan terbalik nanti. Kalau yang dia kata ada tanah macam tu juga orang buka. Awak tak bagi duit, tak bagi pampasan pula. Dia akan jadi berterusan. Dekat sini awak bagi. Kan? Betul. Kat sini nanti kat sana nanti Kampung Melayu awak bagi tak? Ada surau kata Melayu, Kampung Melayu buat. So awak nak bagi, kena bagi juga ke? Resource negara tu dia akan disalurkan pada macam tu. Kita tak pernah setuju pun untuk diberi pada harta yang Muslim Melayu tadi. Betul. Kalau dia buka tanah secara haram, kita kata macam Nabi kata, tidak ada untuk perluh orang yang zalim itu sebarang hak. Betul. Sebab benda yang saya rasa penting untuk kita highlight kat sini, bukan sahaja rumah ibadat bukan Muslim yang dibina secara haram yang kita rasa benda tu sangat tak patut. Hatta surau dan masjid yang dibina secara haram, tetap kami Muslim akan kata itu zalim. Betul. Zalim. Tanah orang kita ambil. Kenapa? Itu kami nak memang take clear supaya tak ada salah faham. Itu saya kata tadi. Di sini datangnya masalah sebenar kita. Ini kalau dia kata orang fikir balik berkenaan tajuk harmoni dan sebagainya. Saya tengok apa saya perhatikan, teringat ada disebut ada statement daripada yang non-Muslim sendiri. Yang ada cikgu seorang tu yang sekian. Dia kata, "Weh, dia kata, ni tanah orang lah, you ambil pasal." Dia cakap sendiri. Mana yang bukan Islam ni pun ada yang waras. Yang bahkan ramai yang waras. Tapi di mana datang masalah? Politician yang suka sekadar mengeruhkan keadaan. Pasal dia nakkan muka dia konon menjadi pembela. Memang saya setuju dengan apa word daripada PM yang ke-10 kita bila beliau berkata jangan nak tunjuk hero. Pasal benda ni sebenarnya yang kumpulan yang datang ke tuntutan lebih ni nak jadi hero je. Betul. Tapi dekat sini masalah yang kita kena pegang juga. Rule of law, jangan buka pintu ni. Awak bagi sekali, nanti dia akan berulang lagi. So di mana akan berhentinya? Semua orang akan kata, hari tu kat KL lepas je. Betul. Lepas tu nanti dekat sini, sini lepas je. Sini lepas je. So kemudian jadi satu norm kan, satu kebiasaan. Ini masalah asal. Jangan cakap rule of law bila tak untungkan awak. Betul. Tapi bila benda tu bertentangan dengan law, tiba-tiba awak datang, kenapa tak bagi tahu kami awal? Kenapa Ini jual tanpa bagi tahu kami? Apa ni? Kan? Memang saya gelak itu yang kata lawyer buruk tu, lawyer buruk ni. Lawyer buruk. Buruk akhlak. Tak ada nilai. There's no value. Betul. Kita bimbang ni value. Kata-kata macam saya kita sebutkan tadi kan. Nabi kata pada lelaki yang dia tanam, cucuk tanam di tanah orang, dia dah pokok tawar terbesar. Kalau dia nak tuntut, Nabi kata korek, ambil pokok kau. Tidak ada untuk peluh orang zalim sebarang hak. Lepas tu kita ulang balik. Ini Muslim sama Muslim gaduh. Bukan antara non-Muslim. Bukan. Even Nabi nak bina masjid dia. Nabi balik. Actually, ini kita kena yang faham. menarik. Nabi SAW ketika baginda datang ke Madinah. Tapak Masjid Nabawi tu sebenarnya di milik Bani Najjar. Milik anak yatim tak saya? Bukan, Bani Najjar. Bani Najjar. Kabilah yang besar. Diorang datang ketika Nabi panggil tu pakai pedang dan sebagainya. Lepas tu Nabi kata, "Ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hada." Beri harga pada aku. Beri aku nilai tentang kebun kamu ni. Diorang kata, "Wallahi kami takkan minta sekian." Tapi dia riwayat yang datang dan sebagian macam Ibnu Sa'ad yang kita Tabaqat. Dia kata bahawa Nabi bayar 10 dinar. Abu Bakar bayarkan 10 dinar untuk beli tanah tersebut. Dengan saiz yang ada ketika tu kan. Besar lah. Saiz asal masjid Nabi tu. Saiz asal yang kita kata ada rumah Nabi sebagainya. Bayar. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu zaman Umar nak dilebarkan masjid. Bayar. Bukannya sebab kerajaan nak ambil, dia pun ambil. Pihak yang nak buat masjid dapat duit.
Tak, dia kena bayar pada orang yang orang-orang yang tuan punya tanah tadi. Zaman Osman bin Affan nak lebarkan masjid, bayar. Tuan punya Bani tanah. Umayyah Tuan nak punya binakan tanah. masjid, bayar. Masjidil Haram sampai sekarang yang kita kata baru ni, dia orang kata dah lepas berbelas tahun dah Akhirnya stop dah dah habis. construction. Akhirnya. Tanah di keliling tu, saya ingat lagi waktu tu Khairi Hasan Taklim. Ada seorang kakak ni datang bawa keratan surat khabar yang dalam tu dia nak minta saya terjemahkan. Sebab dalam berita akhbar Saudi tu, dia orang panggil siapa-siapa yang ada tanah datang. Bawa bukti, dia bayar. Waktu dia ambil tanah tu kan. Bayar. Tak ada tanah yang situ diambil dengan tanpa bayaran. Ada orang mungkin willingly berikan untuk jadi wakaf. Tapi kerajaan Saudi kata bayar. Siapa yang ada tanah kita bayar. Datang sini bawa bukti. Akak tu keluarga mungkin tanah ada berjuta kot. Dia cerita. Tapi tak jumpa kita. Kotlah kenal kan. Ustaz ni terjemahkan ke. InsyaAllah UTI ni. Tak, realiti dia. Memang kita kata akak tu tanya, saya terjemahkan lah. Memang disebut kat situ. Pasal family dia pernah duduk di sana. Atuk nenek dia ada kat sana. Betul? Dan beli. Saya memang ada family kat sana yang duduk kat Ajiat. Okay. Baru ni expansion tak pergi ke Ajiat. Dia pergi ke sini. Kalau pergi ke Ajiat kaya lah. Kalau kaya jangan lupa. Kita kenal. Kita kenal. Okay. Tak realiti dia betul. Dia orang bayar. Yeah. Mana tradisi ucapan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmat sekalian alam. Nabi yang terakhir sekali. Ucapan dia ketika bina masjid adalah, wahai Bani Najjar, beri harga pada aku untuk tanah korang ni. Bagi harga. Dia tak datang kata korang nak pahala tak? Kita kira tepi. Ya, kalau orang kita tak ada kata, kalau kita janganlah ustaz kadang yang buka tu, tuan-tuan inginkan pahala, marilah membeli. Sekian kan? Wakaflah sekian. Sekaki lot. Ya, tak. Nabi SAW minta tak minta mereka wakaf. Bahkan Nabi kata bayar. Aku bayar. Abu Bakar keluar duit, bayar. Jadi kenapa nilai macam ni pun paling simple. Terutama lawyer lawyer buruk yang most of them yang terlibat ni, ada yang Muslim seorang. Kan, yang apa, lawyer for liberty something. Yang takkan awak tak belajar. Awak belajar apa dalam undang-undang baru ni? Awak pergi masuk law lah, pergi sekian lah, masuk tak masuk bar mabuk, Allah Allah. Tak kali kau percaya lah. Tak, memang saya cakap ni, dia saya tak tahu. bar lain Bar mana awak masuk? Awak masuk bar mana? So awak sepatutnya tahu mana undang-undang. Awak datang kata, kenapa Jekyll beli? Dia orang jual. Kenapa Jekyll tak tanya dulu? Kenapa DPKL tak bagi tahu kami? Bukan tanah awak. Betul. Benda simple macam tu pun. Sorry, puasa ni pun. Nasai. Macam tu. Tak masalahnya diorang ni, yang saya panggil lawyer buruk ni kan, yang kadang-kadang rule of law kan. Sampai kat sini. Ini diorang punya part lah. Yang Muslim pun. Betul. Saya sangatlah terkilan sebab saya ni bangsa Twitter tau. Saya memang pembaca Twitter tegar. Jadi saya bila tengok Sekarang X lah. X lah, tapi saya tak boleh, saya Twitter. X tak sedap. So, dia masa apa? kan apa tak dia tukar nama suka hati dia. Dia syarikat dia. Dia beli. Dia beli. Dia bayar. Dia bayar. Dia tak ada datang pacak kayu tiba-tiba. Dia saya punya. Mana ada? Beli. Betul. Saya bacalah bila benda ni hangat sebab memang kat sana memang sentiasa isu-isu dibincangkan. So adalah muslim-muslim yang apologetik yang benda tu berlaku, dia pula yang rasa bersalah sedangkan dia sendiri faham benda tu dibina secara haram atas tanah orang. Tapi yang kelakar ya, anda tahu siapa anda? Saya dah baca tweet anda. Dia kata apa? Sedangkan zaman Omar dulu masa dia masuk dekat Baitul Maqdis, dia tak solat dalam gereja sebab dia takut Muslim ambil gereja tu. Dia bukan ambil gereja. Ini tawarkan kepada beliau untuk solat dalam tempat tersebut. Jadi kata tak bersih ke? Betul. Omar kata, aku bimbang kalau aku solat, nanti semua orang akan datang solat, nanti korang tersempit nanti. Pasal Muslim semua masuk dalam gereja, nanti solat, aku nak buat apa? Jadi Omar tak nak banner panggil tauladan. Itu tajuk dia, bukan masalah kita kata ambil. Betul. Ikutkan kepada pengambilan Baitul Maqdis itu sendiri terdapat pada Islam. So dia guna kes tu untuk kata yang sebab kita kan asal kes kan Jekyll nak alihkan kuil tu untuk bina masjid.
So dia nak gunakan konsep yang sama untuk apply benda tu halal yang gereja tu memang dah ada dan dia sebenarnya dibina dengan duit orang Kristian pada zaman berkenaan. Hak milik dia. Dan milik dia. Dan tanah tu tanah milik masyarakat Kristian. Ini ayat kita kata dalam apa ni pakai baju Melayu. Dia kata nak keluar kalimah ni. Geram. Kadang-kadang dia macam ni. Dia tahap kata tahap gila. Kefahaman. Tahap gila ni ada tahap tau. Bodoh pun ada tahap. Saya tak tahu tahap orang yang cakap macam ni dia tahap mana. Tapi Sebab dia tak patut keluar ayat macam tu. Sebab awak dah terang-terangan nampak. Memang benda tadi bukannya hartanah itu tertukar milik kerana awak buat binaan. Itu soalan pertama. Boleh ke bila awak buat binaan dan tanah jadi milik awak? Ask that. Pasal kita kata banyak ada kampung-kampung yang dirobohkan oleh di Selangor ke di mana ke yang diorang dah bina dah bangunan. Dah tinggal bergenerasi diorang tinggal dekat situ. Tapi tak ada pernah dihiraukan pun. Tak pernah dianggap mereka punya hak. Kita pegang dengan rule of law. Nabi kata tiada untuk peluh seorang yang zalim sebarang hak. Pegang tu. Kita akan terima walaupun dia Muslim sekalipun. Dekat sini masalah sebenar. Jadi yang part pada lawyer-lawyer ni, awak buat apa ni? Awak belajar apa? ini memang kes tu. Kat Penang dulu kami suka panggil satu tempat ni tau. Dia satu area ni kami panggil Sting Garden. Sting Garden. Wah, fancy. Kat sini kat PJ ada Kampung Lanun dulu. Sting Garden. Sting Garden. Betul. Dah ada? Tak ada? Dah habis? Tak ada dah. Alhamdulillah. Developer dah beli dah. Tapi but that's the thing ya Ustaz. Apa yang saya tak faham. Okay. So Ustaz cakap pasal lawyer buruk. Okay. Let's say lawyer tu nak jadi hero, nak defend. Apa yang dia defend? Dia defend kuil tu dah 130 tahun. 130 tahun lah. Kuil dah 130 tahun. Okay, saya nak defend sebab saya pada asasnya in the basic term is that saya dah beramal dan beribadat dekat tempat ni. Tempat ni bukan pun dia tak lawyer buruk dia tak pernah datang situ pun. Betul kan Ustaz? Betul. Kepada even penganut-penganut yang ada di situ lah. Ada setengah lah. Saya tak nak kata semua lah. Okay, saya tak tahulah. Nanti saya tak ada situ. Lawyer Melayu tu pun tak ada menyembah kat situ kan. Betul dia Ustaz. But that's the thing you see. That's the thing Ustaz. Saya dekat sini tapi tiba-tiba apabila apa yang anda patut pertahankan ialah anda acts of worship anda sebab tempat tu dah lama. Tiba-tiba di-offerkan 4,000 square feet. Semua okey. Semua okey. Mana pendirian anda? Tempat tu ialah tempat yang sacred, kan? Dia sacred pasal apa? Dia macam irony dekat kenyataan dia sendiri. Sacredness tadi pada masyarakat tertentu, hatta sebahagian Muslim pun. Sacredness daripada mimpi. Ni geng suka tidur banyak. Geng Sufi mimpi. Inilah berkat. Geng Hindu pun mimpi inilah kuil. Similarity. Actually mana kesesatan itu dia similar. Kalau orang kata marah, saya kata seriously. Are you considering every time you have a dream, you pacak tanah jadi milik you? Mana datang? Penat macam tu. Gemuk lah. Ini tak apa. Ni ayat boleh pakai. Jadi itu satu. Itu kumpulan tu lah. Kumpulan yang kita kasihan adalah tadilah politician yang kononnya nak bercakap bagi pihak nak jadi terpaling berjuang. Pihak berkuasa tempatan yang tak pernah ambil tindakan. Tak pernah ambil tindakan selama ni. Kalau diorang ambil tindakan sejak dulu lagi, robohkan segala monumen ataupun binaan ataupun struktur yang pada tanah haram tadi. Macam mana kita kadang ada perumahan kan geng-geng macam kita macam JSB. Kan datang apa PBT Selayang. Tak pernah buat apa pun bila diorang buat banner stable kuda. Suka hati. Tapi the same PBT di Selayang juga robohkan orang punya rumah bila buat 2 tingkat. Dekat sini kita robohkan, dekat sana stable kuda sengih je. Takkanlah awak punya pekerja tak pernah lintas kawasan tu. Ini namanya korupsi. Ini masalah dia. Macam juga kalau kita lihat ada orang banner contoh perumahan kan. Kita di BKL contohnya. Diorang straight. Sebab binaan tak ada tanpa izin ni straight. Kalau anda kata orang buat apa rumah tambah tingkat, tak boleh. Peraturan tak boleh. Datang roboh pecahkan. Soalan sekarang ni, ini awak apa? Awak biarkan je. Biarkan je kan. Ini masalah dia. Tak ada accountability, tak ada rasa responsibility.
Alasan. Jadi kalau anda kata awak perangai macam ni, sampai bila pun orang tak akan hormat undang-undang. Dan lagi teruk lagi dari itu adalah macam saya katalah, yang saya bimbang. Bila kita sebut tentang ahli-ahli agama yang berjawatan. Mana dia? Orang yang kata pegang jawatan sebagai mufti ke, ataupun jawatan sebagai penguasa undang-undang. Ya, penguasa agama Islam kalau ke. Wahabi kita tangkap. Kan? Itu banyak pula masa dia nama. Dia kena apa suara awak? Apa suara? Sebab kita kata benda ni patutnya boleh dinasihatkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab kita sekarang ni kalau kita panggil payung berteduhnya rakyat adalah agung atau sultan atau raja. Dan penasihat agama ni buat apa? Mereka yang patut bantu kita punya. Kami tak ada surat, tak ada SMS dekat Yang Pertuan Agong untuk hantar mesej. Awak yang keluar masuk istana beri nak kekalkan Syairah Maturidiyah, awak apa? Apa yang awak buat? Saya buat, ini Syairah Maturidiyah ni, Syairah Maturidiyah menjaga akidah. Akidah bendanya. Benda simple macam ni pun awak tak boleh nasihatkan kepada Itu yang paling asas sebenarnya. Tu adalah tauhid sebenarnya. Ini masalah dia. Kan jadi kadang-kadang kan the word yang digunakan apa macam rasa jijik. Bila kita lihat orang-orang yang apa menagih akan undi, yang nak pertahankan jawatan, yang tak nak bercakap, senyap. Tak ada siapa bercakap. Betul? Semua tak cakap. Tak ada bercakap. Pasal benda ni masalahnya hak Muslim. Hak orang Islam tadi tercabar. Awak buat apa? Betul? So, mungkin kalau kita kata yang di-Pertuan Agong tak tahu, mungkin tak sampai pada dia. Raja atau sultan tak tahu, mungkin tak sampai pada mereka. Yang mana penasihat ni buat apa? Kenapa tak maklumkan? Nanti besok Syairah Maturidiyah. And you make a Muslim to help build a temple. Itu sangatlah tidak Macam kena. kalau Muslim tu belikan arak untuk kawan dia. Awak pergi saman dia, kenapa? Oh ya, astagfirullah. Buat parti ada arak. Salah tak? Kena tak define betul-betul. Jaga akidah bendanya. Ini yang nilai tambah ni. I actually fear for Boss Jekyll of Islam kan. I fear how is Allah going to forgive you on Pasal jawatan. Kami boleh bercakap atas dasar kami faham hukum. Tapi kami tak ada jawatan. Terus terang kami tak ada jawatan untuk sampaikan benda ni sampai ke atas. Awak yang ada jawatan buat apa? Jawatan tadi sebagai menteri agama ke, sebagai mufti ke, sebagai kadi daerah ke, sebagai jabatan pengajuan agama Islam ke sebagainya. Awak buat apa? Senyap sunyi, tak bercakap. Ahli politik yang kata nama parti Islam ke, parti sekian ke, kenapa senyap? Semua diam. Yang sibuk nak mengeruhkan keadaan je bunyi. Yang bunyi tu macam lah yang ada pemuda UMNO kan. Akmal something nama dia. Itu nampak macam dia ke depan. Sampai orang yang bukan Islam kata, jangan sibuk lah, nyampuk macam hal orang. Okay. Tapi yang lain berbagi. Seriously, dia cakap yang tu. Pasal benda ni masalah rule of law. Itu saya kata tadi, jangan isytihar rule of law. Kalau lepas ni, siapa cakap rule of law, saya rasa nak muntah tengok muka. Rule of law, orang sekian, korupsi. Awak cakap benda macam tu, ini macam ni, simple macam ni pun tak boleh settle. Tanah milik saya, saya tak boleh bina. Tanah milik saya, orang lain duduk, orang lain tu pula yang punya. Apa ni? Dan saya kena bayar balik pula untuk pindahkan awak yang duduk atas tanah saya. La ilaha syarikallah. Ini masalah dia. Bila kita jadi, tak tahu lah, dia panggil kegilaan bagi. Di kita ada dulu Islam Malaysia boleh. Semua boleh. Tak, Malaysia boleh, itu satu istilah kita. Kan, Malaysia boleh bunyi, boleh sekian. Jangan nanti orang kata gila pula. Tak pasal kita punya tindakan. Kami yang waras, kami tak setuju. Sebab realiti dia, awak menumbuhkan, menyuburkan budaya buat benda salah dapat sokongan. Betul? Orang validate benda yang salah. Itu masalah. Anak-anak kita nampak. Tak malu ke kita? Yang pegang jawatan, yang ahli politik. Awak tak malu ke dengan anak-anak kita tengok? Betul? Ambil barang. Ni. Cop. Kami dulu kecil ada buat alif lam ha. Saya pernah. Alif lam ha. Lepas duduk bunyi bisul. Tak cerita dia, kami itu pun tak valid. Ada tak mana valid kita alif lam ha jadi milik kita mana ada. Macam tu juga masalah dia, apa yang kita ajar pada anak-anak kita. Kita sebenarnya kita yang dewasa ni. Ahli politik ke, pejabat awam ke,
yang pegang jawatan dalam agama ke, yang pegang jawatan dalam pegawai tempatan ke, anda semua dan termasuk kami sebenarnya menjadi contoh pada anak-anak. Betul. Bila kita benda ni dia akan terlipat dalam sejarah. Betul. Akan jadi rekod dalam lipatan sejarah. Yang kalau anak-anak kita baca, boleh. Oh, dia orang nak buat. Boleh ke? Boleh lah. So apa yang sebenarnya apa yang kita didik? Kita nak biarkan negara ni kekal harmoni sampai masa depan. Tapi kalau ini yang kita ajar pada anak kita, semua orang langgar peraturan, kita bagi pula. Awak langgar peraturan, jangan bimbang. Kami bagi awak berjuta-juta ringgit. Awak jangan takut, kami berikan awak lagi. Awak ajar apa sebenarnya? Apa yang awak ajar sebenarnya? Kalau kita macam tadi kita sebut penjenayah yang mati dalam dokap, kerana sekian-sekian. Polis punya penyaksian kata tak terima. Undang kata dia orang pukul sampai mati. Sedangkan ulang balik dia pencuri kita. Dia dapat duit pula. So apa kita ajar? Macam juga kes yang buli terlepas. Yang hakim-hakim yang lepaskan apa yang 6 orang tu daripada hukum bunuh, dia patut digantung sampai mati, tak digantung. Apa awak ajar kepada anak-anak? Ajaran tindakan kita ni, action kita ni akan tertanam dalam pemikiran anak-anak kita masa depan. Dan kita sebenarnya kita nakkan negara kita ni kekal makmur, aman, tapi kitalah pencetus kepada kegelisahan masyarakat. Kekeliruan dalam masyarakat. Kekeliruan dan kegelisahan. Memang kita kata orang akan gelisah lah. Nak beli tanah boleh tak? Gila kau, ada kayu cocak tu. Entah-entah ada orang cacak nanti kan tuntut kat kita kena bayar lagi. Gila kau. Tapi ya Ustaz, ini satu benda yang saya saya susah nak faham lah, even when sebelum saya menjadi Muslim. Okay, ini satu soalan yang saya tertanya-tanya pada diri sendiri. Kenapa untuk penganut-penganut politism ni, oleh politistik punya penganut, kau tak sembah satu, banyak lagi kau sembah. Jadi apa, boleh je kau sembah yang lain. Kita kalau tak sembah Allah tak ada dah. Dia lebih kepada semangat. Semangat. Maksud semangat tadi kan, jangan dikalahkan oleh orang Islam. Nauzubillah. Don't get defeated. Itu je sebenarnya. Itu benda sekarang tradisi yang dibawa. Yang itu kadang bila ada orang kata yang non Muslim ni tadi, awak punya kesetiaan pada Malaysia betul ke tidak? Tu one more thing. Itu soalan yang kena tanya. Sebab kalau kita setia dengan negara kita, undang-undang negara kita junjung. Bukan kepercayaan kita. Sebab tu kita kat Muslim tadi kita kata salah tu salah. Macam tadi kan bila kes yang kita bully tadi kan, yang membuli tadi semuanya Muslim. UPNM tu kita kata semua Muslim. Memang kita tapi tak ada seorang pun di antara kita ni yang alah kesian lah nanti nak kahwin. Tak boleh. Dia dah buat macam tu, dia patut terima akibat dia. Terima akibat dia. Ini kita kata nilai. Ini nilai, value yang sepatutnya ada sebagai seorang manusia. Kalau Muslim tadi orang kata kalau bukan Islam, as a human being, awak kena ada value yang betul. Betul. Tak boleh nampak benda salah itu salah. Benda zalim itu zalim. Benda tipu itu tipu. Awak tak guna menjadi seorang manusia. Ini yang dikatakan oleh Piramli kepada mak mertua dia. Bukan kenapa kau dilahirkan sebagai manusia. Bukan elok. Awak nilai value awak punya value. Apa value awak? Apa value yang kita bawa? Ini sekarang benda ni akan pindah pada anak cucu kita. Sebab tu kebimbangan saya kata pada tadilah penjawat awam, ahli politik dan sebagainya, yang awak terlibat dengan perkara ni, menyokong untuk penganiayaan dibuat, menyokong untuk kezaliman diteruskan. Awak sebenarnya bagi mesej apa pada anak cucu kita? Apa yang awak cuba sampaikan sebenarnya? Apa yang awak nak tegakkan sebenarnya? Dia lebih kepada tajuk tadi yang macam Himli kata kan. Kenapa kena sembah yang lain kan? Politis. Kau kena sekutukan Tuhan dengan apa saja. Kenapa kena tinggal yang ni? Tinggal ambil yang ni, apa masalah dia? Cerita dia sebenarnya lebih kepada tajuk tak nak kalah dengan Muslim. Astagfirullah. Betul juga Ustaz cakap. Ada It's really about that. Where does your loyalty lie? Kesetiaan anda adakah terletak pada negara anda sendiri? Bila kita perang, bolehkah kita berharap bahawa adakah ami-ami kita yang majoriti Melayu Muslim yang akan pergi ke peperang atau Tak, the same. Tajuk yang kita sebut kuil ni kan berlaku kat Rauk.
Tajuk apa, kebun durian. Oh. Sama aja. Itu tu rule of law. Rule of law kan. Saya pandang macam maksud dia buka tanah cara haram. Itu macam Kemudian akhirnya dianugerahkan tanah. Seronok macam tu. Saya pun nak pacak atas tanah orang je. I mean, rule of law will only work. Dia akan will only work effective jika lawyer-lawyer buruk ni atau orang-orang tidak cari loophole dalam law. Politician tadi. Dia orang cuba nak politician tadi. Dia cakap apa? Pertama sekali mungkin dari imbuhan daripada Toke tadi. Atau B nak tunjukkan diri dia sebagai hero untuk masyarakat tertentu. Apa nama? Saya macam ketika mana apa ladang durian di laut tu. Yang datang jadi bukannya lawyer Melayu, bukan lawyer Islam, ahli politik daripada Cina. Pasal toke-toke tu Cina. Yang ini pula datang macam tu juga. Yang datang akan sekian-sekian. Cuba seorang lah Melayu Muslim tu. Yang nama ikut nama Melayu Muslim. Tapi realiti dia kalau kita perhatikan, orang tak ada nilai. Saya kata value tak ada. Tak ada value. Dia cuma lebih kepada tunjuk muka dia sebagai hero. Tunjuk muka dia nak tunggang isu tu. Semua pakat nak jadi Wong Fei Hong, nak jadi Rajinikanth. Baguslah. Semua nak terbalik popular. Betul bila saya secara peribadi kan, saya suka tengok cerita Mel. Okay. Sama Ustaz. Tak siapa. Pasal ada kisah kehidupan masyarakat. Hindustan tak elok. Cerita dia tak apa benda. Cerita Tamil best sikit. Terbang UK. Yang Tamil biasa dia akan ceritakan masalah masyarakat. Betul. Jadi kita kata dari sudut itu, saya kata dorang kalau dia kata mereka di negara dorang sendiri takkan dapat apa dia dapat di Malaysia. Tak boleh dapat. Maka benda-benda tersebut yang kita kata apa benda yang mereka sekarang ni cuba konon perjuangkan, benda salah. Awak pacak tanah dekat tanah orang tu binaan, awak buat satu monumen ke, satu struktur ke, tiba-tiba jadi milik awak. Macam mana? Apa nilai saya tak faham. These kind of things will never be able to take place in India. Memang roboh masjid tu, orang imam-imam nanti kena pukul, naudzubillah, astagfirullah. Kat sana ada kasta, kena kasta tadi kan. Yang kita kata majority. Ini kalau kita kita tak nak ungkit. Kalau nak ungkit kan kita ungkit. Kita ungkit jadi pelik. Tapi realiti dia kalau awak balik ke negara India sendiri, awak takkan dapat layanan macam di Malaysia. Percayalah. Saya jumpa ada seorang brother ni, dia bawa Grab dekat Ijuk. Dia asal daripada Ijuk. Dia isteri dia Chinese. Dia pernah ditahan dekat Bukit Aman kerana bapa isteri dia tu mengadu dekat polis. Dia dikutip lah. Tapi bila dia tanya balik, perempuan tu kata dia tak kacau saya. So polis lepas lah nak kahwin. Lepas tu bapak dia jumpa keluarga dan sebagainya, kahwin. Tapi dia katalah, dia kata dia pergi ke India, dia tak sanggup tinggal sana. Yang keadaan suasana dan sebagainya tak boleh. Pasal kasta kuat. Mana kalau kasta yang atas memang dia boleh buat apa saja dia nak. Jadi yang sekarang ni, yang bawah ni, dia tak boleh buat dekat negara sana. Datang ke Malaysia, dia nak buat benda yang dia tak dapat buat di sana, buat di sini. Itu sebenarnya. Tunjukkan dia hero dan sebagainya. Tapi realiti dia, kalau awak beli tanah tadi, kutip duit, dan minta pada toke Maxis ke, toke sekian ke, yang bukan Islam, yang India, apa kontraktor TNB, minta lah duit tu, buatlah, belilah tanah, buat secara legal. Betul. Dan tak ada masalah pun kat situ, memang ada hak pun untuk beli tanah. Kalau tanah tu tanah private, nak buat bangunan apa terserahlah. Terserahlah. Sekarang ni awak tak buat pun inisiatif tersebut. Awak nak apa benda awak buat tadi terus dapat kat awak. Itu yang sampai saya pernah baca satu komen tu, dia kata masyarakat yang jaga kuil tu tak pernah ada badan wakaf sendiri ke? Belilah tanah tu. Dia kata 130 tahun. Ulang balik sebab benda-benda ni no, actually they are super rich, especially the temples one also. Ya sepatutnya lah, tapi dia nak makan kat anak beranak dia. Sampai sami-sami duduk Mercedes. Gila. Saya dapat settlement dengan harga sekian. Duit tu dia nanti. Takkan bantu rakyat dia, takkan bantu orang-orang dia. Tapi realiti dia benda ni, you have to stop. Enough is enough. Betul. Kalau benda ni berterusan dan sebagainya, kenapa nak ada undang-undang? Kan, dia benda ni kalau berulang kali, kan, masyarakat yang Islam, yang Melayu ni pun dia akan trigger. Awak betul. Dia ni bila kita kata hukuman atau peraturan undang-undang ni untuk rakyat atau masyarakat menjadi tenang dan tidak ada balas membalas. Maksudnya kalau dia bunuh keluarga saya, dia tak dibunuh, saya cari dia nanti. Betul. Lepas tu kalau dia ni pula
dia bunuh oleh saya. Nanti yang kawan keluarga dia cari saya pula. Benda ni takkan berhenti, bergenerasi nanti akan berterusan. Sebab tu bila kerajaan masuk campur, laksanakan undang-undang, hukum, habis situ. Habislah, stop situ. Betul. Kalau tak, manusia tak akan berhenti mula-mula. Macam tu keadaan ni tadi. Kalau dia kata tak dihentikan, ini kata politician ni memang ni lawyer buruk, penjawat awam. Kalau anda kata awak nampak ni, jangan biarkan dia berterusan, sebab ini akan menyebabkan ketidakmakmuran, ketidakharmonian masyarakat. Ini baru tak harmoni. Bila awak bagi orang tu terus anaya, dia cerita tu tanah tu sebenarnya atuk kau punya. Jom ambil balik. Jom ambil balik. Dapat balik je. Itu realiti dia. Tapi saya setuju dengan Ustaz yang berkenaan dengan role politician dalam mengeruhkan keadaan ni. Sebab apa? Ada satu kajian dia pernah buat mengenai Malaysia. Kita memang alhamdulillah masyarakat yang berbilang kaum sangat harmoni sebenarnya. Kecuali 5 tahun sekali. Betul. Kita tahu kenapa? Sebab pilihan raya. Maka adalah ahli politician yang tak berapa nak panjang akal dia ni. Dia memang boleh menang pilihan raya, tapi kau sedang merosakkan benda yang dah dibina dengan kerja keras kita selama 60 tahun. And not just kerja keras, blood has been spilled. Betul. Toleransi. Tak mau sikit. Sebab berdasarkan saya pun adalah cuba melihat negara-negara yang berbilang kaum. Tak banyak negara yang berbilang kaum yang boleh capai keharmonian macam negara kita boleh capai. Betul. Kita ada macam-macam kaum, ada macam-macam agama, hatta masyarakat Melayu ada macam-macam negeri. You see, correct. Benda tu susah nak dicapai. Macam mana? Canada for instance, Australia, New Zealand. Dia orang punya Aborigines. Betul? Hak dia orang lagi tinggi. Lagi tinggi. Imagine you are coming in, okay, and Malays and orang asli ada natives of dekat Malaysia ni. Then tanah kau dapat sampai ke tak equal lah. Tu kat Ipoh tu. Syarikat simen bagi botak satu bukit tu. Botak terus sampai tak dapat dah bukit sekarang. Pergi kat Ipoh tu tiap kali saya balik. Dah botak dah. Ni mana je tak dapat yang separuh dengan separuh dah bukit. Mana yang tak dapatnya economic benefit. Tak ada siapa sekat awak. Tak ada siapa sekat. Tapi bila tadi pasal meniaga pakai adab. Meniaga dengan adab kan? Meniaga dengan adab. Masalah dia dah sekarang, dia macam ni tau. Kita kena clarify tau. Mungkin ada orang kata, yelah you Muslim ni mesti tak support non-Muslim. Tak, kita kena clear kat sini. Korupsi sama ada memberi manfaat pada kami atau tak memberi manfaat pada kami. Korupsi adalah korupsi. Betul. Kezaliman sama ada berpihak pada kami ataupun tidak berpihak pada kami adalah kezaliman. Dia tak ada beza. Muslim ke non-Muslim, Melayu ke bukan Melayu, buat kalau benda tu adalah salah, kita agree kat sini salah. Senang. Dan sekarang dalam kes ni pihak sana yang salah. So kita ceritalah sana salah. Bukan nak cakap kami betul. Kita betul lah. Kita betul lah. Silap. Bukan nak cakap. Pasal ni ada satu benda kan, nilai agama Islam ni. Terang-terangan kita sebut dalam ayat 188 surah Al-Baqarah kan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Yang kamu makan harta kamu sesama kamu secara batil. Betul. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan kamu bawakan dia kepada para pemerintah. Ta'kulu fariqam min amwalin nas bil its, supaya kamu dapat makan harta manusia dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Jadi nilai kita Muslim tak boleh. Kita boleh walaupun kita kata macam keuntungan tak ada. Kalau dalam masyarakat yang lain mungkin ada falsafah orang makan ikan makan ikan, orang makan orang kan. Istilah tu ada, kita ada dalam Islam. Tak ada. Penganiayaan tak kira dengan kecil mana pun Tuhan akan balas balik.